Selamat Hari Pekerja. Kita tahu setiap tahun bertarikhkan 1 Mei ia adalah hari kita guys. Iaitu Hari Pekerja dekat Malaysia. Jadi bersempena dengan tarikh keramat ini, Ringgit nak berkongsi dengan anda seberingkas sejarah yang berlaku dekat pasaran kerja negara. Tahukah anda, negara kita pernah menguatkuasakan sektor awam untuk bertugas selama 5.5 hari bekerja. Macam mana benda ni berlaku? Kenapa ia berlaku dan macam mana ia berubah? Itu yang kita akan kongsikan dalam episod kali ini. Sekitar tahun 90-an saya ambil tahun 1998 lah, di mana ketika itu negara telah pun menguatkuasakan 5.5 hari bekerja. Maknanya hari minggu kita hanya hari Ahad, tak pun hari Jumaat. Waktu tu banyak negeri ambil hari Ahad, tapi negeri Kedah, Kelantan, Terengganu hanyalah pada hari Jumaat. Manakala hari sebelumnya seperti Sabtu separuh harilah bekerja. Macam untuk Kelantan, Kedah, Terengganu, Khamis lah separuh hari bekerja. Tetapi berkuat kuasa 1 Januari 1999, ketika itu kerajaan telah tiba-tiba dia bayar hati nak bagi cuti tambahan dekat semua negeri, semua wilayah. Di mana dia kata setiap minggu pertama bagi bulan tersebut, semua pekerja awam akan dapat cuti. Maknanya apa? Cuti 2 hari mingguan. Maknanya contoh Januari, anda akan dapat Sabtu dan Ahad. Tak pun Khamis dan Jumaat cuti. Tetapi minggu kedua, ketiga dan keempat masih lagi perlu bekerja separuh hari. Untuk 5.5 itulah hanya hari Ahad ataupun Jumaat saja yang cuti sepenuhnya. Pada ketika itu, pentadbiran negara mengatakan tindakan ini untuk menggalakkan pegawai awam mendapat lebih masa, meluangkan masa untuk beriadah ke, bercuti ke, melancong ke, domestik ke, luar negara ke, macam itulah lebih kurang. Dan selanjutnya, perkeliling ini ditambah baik pada tahun berikutnya, di mana 1 Februari tahun 2000, itu 25 tahun yang lalu, kerajaan tambah baik lagi. Dia kata okeylah, tak bagilah cuti minggu pertama dah, ditambah minggu ketiga. Ini adalah untuk meningkatkan lagi kecekapan sektor awam ketika itu. Maknanya lagi banyaklah masa dan peluang yang boleh mereka dapat selain daripada cuti pelepasan ke, cuti peristiwa khas ke. Ini tak termasuk sebagai contoh, kalau kan diorang dapat cuti minggu pertama, minggu ketiga kan. Contohnya, mereka terpaksa bekerja pada hari cuti minggu pertama dan minggu ketiga tu, mereka akan dibayar OT ya. Tambahan lebihan masa bekerja. Dia tak boleh sewenangnya macam bayaran seperti hari biasa, tidak. Kerajaan telah takluk pada Akta Perkeliling ketika itu. Perubahan ni sebenarnya secara tak langsung meningkatkan lagi, orang kata, tahap produktiviti pekerja. Untuk makluman semua, dengan penguatkuasaan 5.5 hari bekerja ni, dia secara tak langsung, dia macam urusan antara individu dengan bahagian-bahagian awam, agensi perbankan akan jadi lebih terhad tau, lebih macam terkejar-kejar masanya. Sebagai contoh, saya kira kalau yang separuh hari tu, mereka kena pastikan supaya agensi awam tersebut tak tutup kaunter, tapi mereka masih bekerja. Perkara tu sebenarnya macam agak menyukarkan lah, berdasarkan daripada liputan Ringgit dengan pekerja-pekerja veteran, berdasarkan maklumat untuk topik ini. So perkara tu secara tak langsung saya kira bukanlah satu yang best pada ketika tu. Dan mesti ramai tertanya, bila kita start kerja 5 hari seminggu ni? Bermula tahun 2005, di mana penguatkuasaan 1 Julai 2005 di bawah pimpinan Perdana Menteri kelima kita, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, dia telah menguatkuasakan tiada lagi pelaksanaan bekerja 5.5 hari. Maknanya apa? Dia telah menguatkuasakan 5 hari bekerja seminggu sahaja. Ini bermakna kebanyakan negeri dan wilayah hanya perlu bekerja bermula Isnin sehingga Jumaat sahaja. Mereka dapat cuti Sabtu
dan Ahad. Sementara negeri lain seperti Kelantan, Kedah, Terengganu pula mereka akan bekerja Ahad sehingga Khamis dan mereka akan dapat cuti iaitu Jumaat dan Sabtu sahaja. Dengan pelaksanaan ini, ia secara tak langsung lebih tersusunlah cara pekerja awam untuk menstrukturkan urus niaga mereka, cuti mereka dan luangkan masa mereka bersama keluarga kenalan mahupun membuat perkara riadah yang lain. Dan perkara ini juga menurut Tun Abdullah Ahmad Badawi adalah bertujuan untuk meningkatkan produktiviti operasi di peringkat awam. Dan melalui tindakan itu, ia tidak sekadar memberi perubahan kepada pasaran kerja di Malaysia untuk sektor awam maupun swasta, tetapi ia juga adalah merupakan satu antara jasa Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdullah sendiri, di mana kalau saya rasa kalau bukan di bawah pimpinan dia ketika itu, mungkin lebih lama sektor awam perlu melaksanakan tugas selama 5.5 hari bekerja. Dan berdasarkan jasa itu, saya pasti dia memberi impak yang sangat baik untuk pasaran kerja di negara kita. Jadi itu sahaja perkongsian kita untuk episod kali ini. Sekiranya anda ada komen, tidak sekadar ikuti kita di YouTube tapi turut ikuti kita di media sosial yang lain dan tinggalkan komen anda, tanggapan anda untuk topik kali ini. Itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin, untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye! Selamat hari kerja semua!